Kenaikan harga diesel yang berterusan disifatkan memberi tekanan besar kepada sektor pelancongan negara, khususnya pengusaha bas persiaran yang didakwa masih tidak menerima bantuan subsidi seperti sektor lain. Pengerusi Biro Pelancongan MCA Lawrence Chew Kai Heng berkata harga diesel yang meningkat daripada RM3.12 seliter kepada RM5.52 dalam tempoh singkat menjejaskan kos operasi industri ketika negara giat mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurutnya, kira-kira 100 syarikat bas persiaran di Zon Utara berdepan risiko gulung tikar akibat kenaikan harga diesel dan kos operasi. Situasi itu telah disuarakan beberapa persatuan industri termasuk Persatuan Pengusaha Bas Persiaran Bumiputera Malaysia dan Pertubuhan Gemilang Agensi Pelancongan dan Pengusaha Bas Malaysia GAPP Bas Malaysia. Katanya sektor pelancongan lazimnya menjadi antara yang paling awal terkesan apabila berlaku gangguan ekonomi atau ketidaktentuan global, termasuk konflik di Asia Barat ketika ini. Semasa pandemik COVID-19, sektor itu antara yang paling teruk terjejas dan keadaan sama boleh berulang jika isu kos tidak ditangani. Sehubungan itu, beliau menggesa kerajaan mempertimbangkan semula permintaan untuk memasukkan pengusaha bas dan van persiaran ke dalam skim kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0. Menurutnya, walaupun sebelum ini dilaporkan beberapa kementerian termasuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan akan membincangkan perkara tersebut, namun sehingga kini tiada perkembangan jelas. Keadaan itu bercanggah dengan usaha kerajaan sendiri untuk menjayakan Tahun Melawat Malaysia 2026 yang menyasarkan kemasukan sehingga 47 juta pelancong.